kedudukan kita ni hanya Allah sahaja yang bagi, bukan tak ada kedekat manusia pun. Padahal orang mengundi kita, Allah yang buka hati, Allah boleh bolak ke hati orang balik. Kan? Semua tu adalah daripada dia juga, macam mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jelas dah ayat tu Allah bagi tahu kata kedudukan hang, kuasa hang ke semua benda bukan mai pada hang, Allah yang bagi. GPMS ni lah sebenarnya yang jadi satu benih yang puncanya sampailah ni kita terlibat dalam politik. Polisi undang-undang bahawa setiap staff tak boleh terlibat dalam parti politik. Punca aku lah. Lepas hang baru dia buat. Dan punca aku masuk politik juga sebab aku layan skinhead. Aku layan skinhead. Aku memang jiwa sikit ni, first time kau mau panjang ni. First time ni. Aku memang butak sebenarnya. Memang butak lah. Memang aku budak skinhead. Bukan nak shave poyo tu mengaku dah skinhead. Wakil Utara Podcast. Kita masih bersama Kopi Gua di part 2. Tergelak terus. Lah betul lah, kita masih bersama Kopi Gua di part 2. Walaupun kopi dah nak habis. Ya. Orang sponsor. Orang sponsor kita jangan lupa. Kena ingat. Wajib. Orang berbudi kita berbahasa. Kita cakap tu terang tau. Dia sedap bukan kerana sponsor. Betul tak? Memang sedap. Memang sedap. Kalau dia tak sponsor pun kita pergi beli. Tak, pasal memang duk pergi beli pun. Memang duk lepak pun kan. Kami ni di antara supporter Kopi Gua sebelum disponsor. Walaupun setelah disponsor, kami stay menjadi supporter. Betul tak? Kita duk pergi kan. Kalau kita tak nak podcast, kita akan duk pergi. Kita selalu pergi. Setiap hari weh. Dari situ kita support kawan-kawan kita semua. Betul. Setiap hari. Okey, kita teruskan di part 2 tadi dengan wartawan. Mulanya cerita menjadi seorang wartawan. So masuk dalam Malaysia Gazette ni bermula sebagai fotojurnalis. Fotografer. Mulalah fotografer. Fotografer saja. Kerja outdoor. Memang outdoor. Buat fotografi kan. Dalam orang kata bidang kewartawanan ni, mula dengan sebagai fotografer dulu. So ambil gambar semua. Dia gambar spesialis gambar apa? Gambar-gambar ni lah, gambar-gambar semua, gambar-gambar berita ni, gambar-gambar berita ni kan, gambar berita ni macam-macam lah, daripada macam Malaysia Gazette ni, dia cover macam-macam lah, politik, lah apa lah semua benda kan. Artis? Tak. Artis pun sekali. So artis semua memang duk jumpa lah, duk kenal semua benda, memang tahu kan. So tapi sebab Malaysia Gazette ni adalah sebuah portal, dan budaya portal ni dia memperuntukkan bila suat khabar pun kuih orang dah mula, orang kata kurang kan. So bila dah mula orang kurang baca paper nyata ni, orang baca portal ni, dan jumlah pekerja Malaysia Gazette ni yang bermula daripada tahun 2012 ni juga ni, 2013 ni, pada ketika tu Malaysia Gazette ni banyaknya ramai adalah orang-orang bekas wartawan pada utusan. Mereka pergi buka kan. Sampailah ni bos mereka adalah Puan Nuraini Razak. So kita ni duduk kat sana lah. Dan kita antara orang tak awal lah yang jadi staff Malaysia Gazette ni. So bila jadi dalam Malaysia Gazette ni, disebabkan budaya portal dan staff pun tak ramai pada ketika tu, kita terpaksa multitask. Buat tiga kerja kan. Ada masa ketika tu bukan saja jadi fotografer, kita pun menulis, dan menulis memang minat kita juga kan. So kita adalah buat juga tulis-tulis berita ni semua benda. Ada kolom-kolom kita kan. Moto fotojurnalism lah, fotojurnalis ni kan. So tapi kesedaran masa pada ketika tu, okey, zaman macam mana daripada kerja media tu boleh pi masuk dalam arena politik. Kita ni masa kat universiti, kita ni pula terlibat dengan sebuah NGO. Ataupun badan pelajar lah, pertubuhan sebenarnya yang dikenali sebagai Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. GPMS. GPMS ni lah sebenarnya yang jadi satu benih yang puncanya sampailah ni kita terlibat dalam politik.
GPMS ni lah juga hak didik dan bentuk pemikiran kita. GPMS duduk bawah beliau. Kan? Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung ni sebenarnya juga sebelum dulu duduk bawah lah ni duduk bawah beliau lah. Dulu ni GPMS ni sebenarnya adalah pertubuhan pertama, NGO pertama yang wujud dalam Malaysia ni. Pertubuhan pelajar yang pertama ditubuhkan tahun 1948 tu. Ya, 2 tahun selepas Malayan Union. Malayan Union UMNO ditubuhkan 1946, lepas tu GPMS tubuh 1948. Disebabkan kesedaran orang-orang Melayu pada ketika itu, kita ni orang-orang Melayu ni tak ramai yang sambung pengajian tinggi. Ataupun tak ramai dapat akses ataupun hak ke atas pendidikan. Okey, faham. Pasal tu sabit tu sampai lah ni Acak. Bila balik ke Kota Seputih ni, kita jadi macam Allah betul-betul uji bang. Pasal apa Allah uji kan? Allah uji lah maksudnya, hang ni GPMS lah, jiwa kita memang sebab GPMS. Kita masuk politik pun sebab GPMS. Pasal kita daripada dulu zaman dekat universiti dulu, kita buat tuition percuma. Kita duk buat tuition. Kita sering mengajak tuition kat adik-adik sekitar dekat Shah Alam dulu, Seksyen 7 dulu. So jadinya lepas tu kita buat motivasi turun ke sekolah-sekolah kan. Memang kita duk buat bagi orang belajar. ya, motivasi turun ke sekolah-sekolah. Mai balik kampung sendiri, tahu-tahu orang kampung kita dalam Kubang Pasu ni kan, kita ni dalam seluruh Kubang Pasu ni nama daerah Pekan Ilmu. Tapi daerah Kubang Pasu sebagai daerah yang ketiga terluas dalam Negeri Kedah ni. Kan? Kita ni juga adalah penyumbang antara tertinggi pada keciciran pelajar sekolah. Yang paling syok pula dalam daerah Kubang Pasu ni ada 4 dun. Jitra, Bukit Kayu Hitam, Ayak Hitam, Kota Seputih. Kita ni Kot Diang ni bawah Kota Seputih. Dan Kota Seputih ni adalah merupakan penyumbang paling teruk sekali kepada keciciran ni. Ramai orang tak tahu benda ni kan. Pasal tu kita ni pasal tu kita nak abang, pasal kita nak bagi tahu benda betul. Pasal tu kita nak abang, kita nak minta mak pak pun peduli kat pendidikan anak-anak kan. Pasal tu kita buat program Super 40 ni untuk nak tarik anak-anak, bagi anak-anak yang pertengahan ni. Kita insyaAllah bulan 5 ni kami tengah proses finalize bab guru, dan juga kami keluar peruntukan sendiri. Kita buat tuition percuma. InsyaAllah kita akan buat tuition percuma. Kita mula bulan 5 ni dekat Sanglang, dekat Pejabat Penghulu Sanglang. Jadinya adik-adik yang Super 40 ni yang kita pilih untuk, depa ni adalah budak pertengahan. Depa ni budak pertengahan ni cerita ni kat Empodo kan. Hari tu kami bawa 40 orang pelajar ni, kita pilih, kita tanya cikgu-cikgu, bagi minta mereka bagi cadangan nama. Kita tak mau pelajar-pelajar cemerlang ni kita bagus dah, tapi kita pun kena fikir juga untuk insentif nak bagi mereka semangat ni juga. Tapi kami pilih untuk nak ambil pertengahan, supaya pertengahan ni dia boleh tarik yang geng-geng belakang ni, dan mereka boleh jadi pesaing pula kepada geng-geng depan. So jadinya yang budak-budak tengah ni kita bawa hari tu pergi jumpa Tun Dr. Mahathir. 40 orang ni bawa pergi jumpa Tun Dr. Mahathir pergi Kuala Lumpur, pergi Putrajaya tu kan. Tun Mahathir bagi mereka motivasi, suruh mengaji dan sebagainya. Lepas tu mereka ni pula dalam kalangan yang memang kadang-kadang boleh katakan api mereka ni menyala malak. Tapi ada semarak, ada api tu kita nak membarakan lagi. Kita nak tuang minyak lagi, cucuh lagi, bagi semangat lagi kan. So jadinya bawa pergi ke Kuala Lumpur hari tu, alhamdulillah mereka semangat lah kan. Mereka pergi jumpa Tun, lepas Tun kita bawa pergi UKM, bagi mereka rasa suasana kampus. Lepas tu mereka pergi ke LCC. Kami sengaja bawa pergi ke LCC sebab nak bagi kesedaran. Dan bayangkan anak-anak kampung kita itu 40 orang ni, ada yang punya ramai juga sebilangan besar daripada mereka yang mana tak biasa jejak kaki pun kat Kuala Lumpur. Banyak tak macam ni. biasa pun jejak kaki Kuala Lumpur. Sebenarnya kebanyakan budak-budak yang tercicir ni dan kurang pandai ni, naknya mereka ni daripada kalangan orang-orang yang miskin, susah. Dan sebab tu mereka, otak mereka pun tak terbuka. Macam anak-anak orang kaya, pernah pergi luar negara, pernah pergi bandar kan. Pi, aku cakap terang hang Pi semua kan, aku nak beritahu kan. Aku ni tu kata tadi kalau macam kita sembang tadi kan, walaupun arwah mak aku pensyarah kan, tapi sebenarnya kami hidup susah tak macam kami pun asal orang kampung kan. Aku pun orang kampung, orang sini semua benda kan, dengan mak ngabah semua benda. Maksudnya kita suasana bukannya mai daripada dulang mai. Betul. Kan.
bukan saja tak main pada dalam mai, bukan bapak aku, bukan Badrul Munir ni, bukan datuk ke apa semua benda. Dia pun punca struggle dalam kehidupan dia juga tu membawa kepada perpisahan dan sebagainya, dan mak aku pula terpaksa jaga. Ada masalah mak aku pula jaga anak dia 2 orang. Hak jantan ni akulah. Perangai pun tak ketahuan Allah, mengaji sat gagal apa semua benda. Kita ni hidup pun duk kerja minta duit kat mak, mak kau minta kau pak semua benda menyusah kan. So sebenarnya kesusahan dalam hidup tu bagi kita satu kesedaran weh. So bila kesedaran ni yang kita, dan betul yang kata, dan tapi Allah bagi aku bersyukur sangat ke Allah sebenarnya apa kan. Pasal Allah bagi aku ujian. Allah bagi ujian macam ni. Tapi alhamdulillah ada setengah orang ujian yang mana mak pak broken family ni habis jahanam anak-anak. Aku Allah bagi ujian macam ni broken family, tapi alhamdulillah dia dudukkan aku kat tempat tu, maksudnya setara lagi. Kadang-kadang kita fikir dalam Al-Quran pun disebut kata Allah ciptakan sesuatu ni, langit dan bumi, siang malam sebagainya, apa yang kita alami dalam kehidupan ni, dia untuk manusia yang berfikir. So memang Allah bagi otak kita untuk nak fikir. Maka aku fikir pasal apa Allah uji aku lagu ni, tapi aku alhamdulillah masih steady kat sini. So kat situ yang aku sedang kata aku kena protect diri aku. Dan protect diri aku, kata kat sinilah yang jadi contoh dan nilai. Dan aku faham kata hidup ni susah weh. Tapi macam aku cakap tadi, aku tak percaya tentang bakat. Aku tak rasa mungkin aku bakat, tapi kalau bakat semata-mata, ya bakat 100%. Sebenarnya work hard tu kan, yang tu yang akan buat kita jadi ke depan. So aku rasa macam kita kena work hard. So balik pada ni, aku tengok kata anak seputih ni, aku kesian weh. Kita ni kota seputih ni, cakap terang-terang saat ni nak masuk politik ni semua benda lah kan. Dan kita masuk balik bab tu, tapi kita nak cerita bab kota seputih ni. Kota seputih ni aku sampai sakit hati. Aku cakap aku masuk sidang ni, mungkin orang tak tahu lah ni, orang tak tahu apa yang kita buat. Dan kalau boleh tengok, kalau kata kita nak kongsi surat menyurat pun boleh kita bawa dalam mesyuarat. Kita yang boleh tengok dalam sidang tu, ada aku bercakap kita ni sedih kat Kota Seputih ni. Aku sakit hati weh kat Kota Seputih ni sebenarnya. Satu yang pertama aku cakap tu kat sini lah, biar lah nak jadi apa, mampu PR, aku cakap benda yang jujur kan. Orang nak marah lah. Tapi sebab benda ni benda yang realiti, teguran untuk pentadbir negeri Kedah kan. Pentadbir negeri Kedah ni meliputi para pendiri negeri Kedah lah. Tapi termasuk daripada, bukan benda ni, masalahnya bukanlah ni semata-mata. Benda ni daripada dulu. Daripada dulu. Sebab benda ni punca Kota Seputih masih macam ni, duk takut ni juga. Sebab tak pernah ada perubahan lah. Sebab tak pernah ada perubahan. Duk masalahnya segenap daripada dulu pentadbir negeri Kedah ni duk fokus dekat Kedah Tengah dan Selatan. Belah-belah hujung ni tercicir. Pentadbir ni aku tak cakap kata dalam pentadbir politik semata-mata. Dia termasuk daripada kelompok penjawat awam ke, pendiri ni Kedah ke, bahagian pembangunan negeri ke, semualah. Semua kita bertanggungjawab sebenarnya. Tapi bila masa kita fokus kat belah Kedah Selatan dan Kedah Tengah saja, Kedah Utara ni macam tak ada siapa peduli. Ni kita ambil contoh kan. Ni kita cerita terus dulu pasal kawasan kita, saat ni kita patah balik yang pasal ni kan. Ambil contoh kat kita kat belah Kok Diang ni kan. Takkanlah orang tak boleh fikir langsung duit orang Kedah ni mengalir. Aku minta maaf, aku cakap tu orang polis nak marah aku, tapi aku nak marah mampu pi lah kan. Itu yang aku bunyi dalam TikTok tu. Orang takkan tak boleh nak fikir duit kita ni, orang Kedah ni, daripada Ayak Hitam sampai seluruh Kota Seputih ni, sampai ke Bukit Hitam, Canglut, semua duit kita mengalir. Biar boleh. Mengalir ni berjuta-juta bang. Berjuta. Takkanlah pentadbir negeri Kedah tak boleh fikir apa strategi untuk nak pastikan duit mengalir balik ke dalam kawasan. Dan sedihnya aku cakap kan, keciciran. Dahlah kita penyumbang tertinggi dalam negeri Kedah ni. Yang Kota Seputih ni, faktor keciciran dia. Faktor keciciran ni saat ni aku cerita kat hang bab realiti. Ni saat ni aku nak kaitkan apa yang aku mengaji seterusnya lepas tu kan. Yang mana kalau kecicir dalam pendidikan, selalunya orang pergi buat apa? Orang buat gig ekonomi. Jadi rider Grab ke, buat e-hailing dan sebagainya. Yang lawaknya, sedihnya Seputih ni, Grab, Food Panda apa pun tak ada dalam kawasan kita weh. Tak masuk. Tak masuk. Lepas tu kita pula import Grab, produk-produk makan hasil luar boleh main kat sini. Betul. Kita punya produk tak ada pi keluar.
Aku cakap kata ni sampai kata orang tak nampak walaupun benda ni kecil pada setengah orang, tapi benda ni penting. Benda ni penting. Bukan kita nak galakkan keciciran lagi, tapi contohnya peluang untuk penambahan pendapatan ke. Ya. Tapi masalahnya sebab tak ada pembangunan, infra pun tak cukup, kan. Hang tengok jalan. Aku cakap ni kemarin ni bila lepas kereta accident kemarin kat depan traffic light kat Godiang ni kan. Aku ni hang tengok sini. Aku cakap dekat dalam grup JTPD, aku ambil kesempatan yang bertengok sendiri kan. Aku mengacung dia punya panjang, aku cakap syarah dia. Aku tunjuk kan. Pasal kita dah tulis surat, kita dah cakap semua, kita dah tuntut, kita dah minta semua tu. Aku cakap kan, gelap semua kan. Aku cakap semua yang aku tunjuk kan. Benda yang betul, kita betul. Benda yang salah, kita cakap salah. Benda yang betul, contohnya macam ada, mereka dah tolong permohonan kita pergi buat yang kalau tengok mereka tambak ada video kebaruan hari ni tadi tak sat kan. Tambak tepi sungai kan. Tahun sudah kami panggil Mada dan GPS, kita bagi tahu tentang masalah ni, bawa mereka turun pergi tengok ayat menimpa semua benda ni kan. Kami tulis mereka turun berapa ni 10 Disember mereka turun ni video baruan semua kan kat TikTok kan. Aku ucap terima kasih kat Mada. Kan? Tapi kalau Mada contoh tak laksana tugas mereka, cuci yang tak buat, aku cakap tu wajib lah, tu memang tanggungjawab kita kan. Tapi kita buat, kita tulis surat, kita buat, kita bukan jenis main cakap mesyuarat saja. Dengan kita mewakili suara Kertas Putih ni, kita bukan sahaja bawa isu-isu dalam mesyuarat, kita nak pastikan kita ada follow up, kita buat surat, semua boleh dikatakan semua ni memang documented. Tapi tu kita kata sayangnya pembangunan ni ialah kita faham iaitu semua benda ada peruntukan. Cuma rasa tekilan ni bila kita balik mai, rasa tekilan ni sebab sejauh mana punya lama ni sampai 2025 ni takkan tak tengok sebab rugi. Lepas tu contoh aku cakap kata Perlis kan. Perlis. Bayangan kita ni sambut orang daripada Perlis main masuk daripada pintu arau ni. Bayangkan Perlis secerah-cerah. Masuk je lempuk ni kan. Masuk pau ni terang cerah. Benerang. Masuk dalam kawasan kita tu dia. Masuk kumam orang tu dia. Hak sama kita bukan saja kelam macam rumah hantu bang. Nak bagi lampu tinggi tu. Lampu tinggi. Bukan ni. Hantar nampak lampu hak macam pokok kurma kan. Haram betul dengan lampu dah hijau macam rumah hantu tu. Gila aku cakap kat hang. Itu jalan-jalan kita. Aku cakap kau bang jalan Pida. Kan jalan Pida kita buat apa ni? Jalan Pida ni punya lah apa punya teruk kan dalam belah kita masuk belah apa ni haram tu semua elok kan. So macam mana kita bak cakap akses infra punya teruk ambil dengan titi kita titi nak masuk kan, titi nak masuk tu dia punya lah. Lepas tu katakan rumah terbakar belah sana, titi penyambung masuk ke ngambung blok kecil kena pusing blok punya jopor dan rumah terbakar tu. Tapi untuk pengetahuan hampa kan, aku nak beritahu juga kat semua yang mana mendengar ni Kertas Putih, sebenarnya kita dah jalan habis dah. Orang memang duk cerita kita jalan ni lah, kata lampu ni semua benda, Allahu Akbar. Sebenarnya aku nak beritahu, aku dalam perkhidmatan sampai lah ni baru setahun lebih. Setahun 6 bulan. Baru setahun 6 bulan. Dan setahun 6 bulan perkhidmatan kita dekat dalam kawasan ni, kita sebenarnya dah ronda habis lah. Kita dah ambil sebenarnya segala usul ni kita dah buat. Dah buat. Surat ni tak payah cakap jela dah, berkajang dah orang kata surat. Tetapi lah ni kita nak buat format baru. Lah ni kita dah keluarkan arahan kepada MKK. Kita tengah nak bangunkan satu buku. Buku. Kira buku ni orang kata kita letak terus katalog kan. Ni bawah JPS ke, bawah Mada ke, bawah JKR ke, bawah apa, semua kami buat buku. Kami akan katalog kan. Aku rasa mungkin tak pernah lagi lah dalam mana-mana tempat, aku Allahualam, tapi ni kita nak mulakan sebagai contoh. Kita ada buku prospektus kita, apa target pembangunan yang kita kena buat. Oh ni contohnya, kami tak ambil jalan. Jalan kami tak touch sebab jalan ni dia kompleks sikit. Dia ada bab maris, dia ada bawah ICU, dia kompleks. Yang kami ambil infra penting. Bab lampu. Ada ke nak masuk Pida lampu pun tak ada. Bayangkan tak logik. Lepas tu dengan signboard kecil, hantar berapa kali accident dekat sepanjang jalan kita ni Pida ni. Orang duk nak cari kan. Orang duk cari nak masuk Pida lorong mana, orang luar kan. Lepas tu pum kereta mai pada belakang. Dah lah perangai orang kita dalam kawasan, lampu mutu pun tak ada. Lampu belakang tak ada. Kan aku rasa antara kita kena buat program tu apa dia?
program pasang lampu belakang. Betul. Lampu belakang. Kan dia cakap lagu tu tak? Kerak tu. Gila dia. Kita duk Yo, ni tak apa kita edarkan helmet yang ada lampu. Yo, tu pun satu helmet tak telah lah kan. Telah kita pun na'udzubillah min zalik, tapi kadang-kadang kita pun belengai kan. Gila tu. Dah kata cakap duk kampung, duk ingat macam hero Hindustan, hero Tamil. Tu salah agak lah. Tu benda salah kita cakap kan. Ya. Tapi tu cerita kat kita kan. Kata jalan-jalan dengan tak ada apa semua benda. Jadinya kita nak buat sebenarnya antara kita mohon usul ni kan adalah bab pelebaran titi-titi. Ni semua dah habaq dalam 92 pun dah habaq semua benda, tapi kita nak buat terus buku supaya tak payah dah aku bagi surat-surat. Lah ni aku duduk berulang. Lah ni aku letak nak hempuk satu buku nah. Hampa tengok. Kira lepas ni kalau orang kertas putih nak halau kita, perambat kita, Tengok bahagian masing-masing. ya. Tapi kalau kata orang kertas putih dah tak mau kita, dah apa semua. Maksudnya orang yang jadi wakil kita lepas ni kan cuci kaki lah. Tak payah buat apa, semua dah ada dah. Kita nak sampai tahap macam tu. Sebab supaya, tapi kalau boleh kita nak lah terus nak buat berkhidmat dekat orang kertas putih no. Tapi orang tahu hang kerja macam mana. Betul, orang tahu hang kerja macam mana. Okay, Tapi- kita nak cakap lagi kan. Kita nak cakap ni bukan sebab ni gas kita. Dah. Bukan sebab tu. Daripada apa yang aku nampak sebab aku meletak di Godiang. Bukan kita nak kata kat orang tu, kita tak kata kat orang. Minta maaf tuan-tuan. Ya. Sebelum ni siapa jaga kota putih pun aku tak tahu. Orang jangan jack tak baik kata orang. Jangan serius. Kita tak tahu apa mungkin ada benda yang dia buat kan, mungkin ada tapi benda tak nampak. Dulu sebelum waktu dia bertanding, dia ada satu apa orang panggil skeptikal. Orang duk kata dia ni mai daripada mana? Orang duk kata dia ni mai daripada mana? Macam mana dia nak jaga kita? Kan? Tapi bila hasil dia lepas tahun 6 bulan dia kata tadi, berapa ramai orang kenal dia. Berapa banyak benda yang dia buat. Berapa banyak makcik-makcik semua puji dia nak. Satu yang aku bukan nak puji sebab dia gas, sebab dia seorang yang bila hang ada apa-apa masalah, tengah orang kata kita pi buat report lah apa semua kan. Lambat. Dia terus ke dia. Betul. Macam hang terus pi kat hang kan. Terus bagi tahu hang. Senang. Paling lama apa aku nampak dalam masa kita faham kalau benda tu lambat sebab bukannya setiap masalah tu kita boleh terus buat prom terus. Dia ada step-step tertentu dia untuk kita sampai ke Sebab zaman lah Acap, bukan aku nak kata orang dah tak pandang parti. Betul. Orang pandang calon. Yo, Betul. tapi aku nak beritahu kat hangpa first sekali kan. Jujur kata terima kasih lah. Apa yang hangpa cakap tu sebenarnya jadi pembakar semangat aku je. Kan. Tapi aku selalu pesan ni sebelum arwah mak aku meninggal, arwah mak aku selalu cakap tu benda lah. Arwah mak aku jaga dia dan jaga dia 2 bulan waktu dia sakit. Dia balik daripada haji, dia ni tak pernah kami tahu dia sakit apa. Dia pun tak tahu dia sakit. Dia pergi haji, lepas tu dia kira macam tiba-tiba balik pada haji tu dia punya kesihatan drop. Tahu-tahu cek kanser maang level stage 4 kanser rahim. Oh kaluluh hati maang. Tapi alhamdulillah Allah takdir dah elok ni. Allah hantar dah kita daripada kerja wartawan lepas tu masuk politik. Saat ni cerita nak masuk politik lah. Tapi nanti lah kita nak cerita ni kan. Lepas tu masa aku kerja dan nasib lah bila kerja dalam politik ni, memang nak kata bukan ada masa, tapi orang bos ni kira boleh faham. Dia benarkan kita untuk nak jaga arwah mak kita pada ketika tu. Dan bila jaga Sadiq pada ketika tu, Sadiq masa tu, Sadiq benarkan kita untuk nak jaga arwah mak kita. So kita pun jagalah arwah mak kita dan jaga dia 2 bulan sampai arwah tak ada. Alhamdulillah. So dia sampai bulan November 2018 dia tak ada. Okay. So arwah mak pesan masa tu kan, dia kata dia suka aku masuk dalam politik ni. Dan dia tambah suka pula masa tu dia pasal aku sambung mengaji balik. Ni nak cerita ni pada tahun 2018 tu bila aku dah masuk politik, aku rasa macam satu benda yang kurang pasal diri aku adalah aku ni jenis orang yang aku rasa perlu cari ilmu. Sebab aku tak mau nanti orang petikai, hang ni apa kelayakan hang, local standard hang. Ada setengah orang petikai lah, contohnya hang mengaji art design, tiba-tiba hang dalam politik. Apa hang faham pasal politik contoh kan? Kadang-kadang ada siasat background. Ya, background. Tapi lah kali pasal sabit tu lah aku sambung mengaji lagi USM, aku buat terus PJJ, sains politik. So sambung, so graduate 2 tempat initial pun art design, lepas tu graduate boleh lah. Orang kata Ada barang. So ada local standard dia, kita boleh cakap kalau kita mengaji sains politik, major sains politik,
minor dalam antropologi, sosiologi ni semua benda, history, antropologi, sosiologi ni apa semua ni lah. Saya sebutlah. Tapi mengaji juga pasal ekonomi semua benda, manusia, pembangunan masyarakat semua lah. Nanti nak kek dengan cerita balik kita balik Kota Seputihan. Tapi bila jaga arwah mak aku tu, arwah mak aku pesan kata, do the right things, do things right, buat dengan betul, buat dengan cara yang betul. Dan dia suruh dia pesan dia tamatkan mengaji semua benda. Dan aku hidup ni, aku cakap aku ingat dan aku harap semua orang kan, kita ni kena ingat bahawa kita ni hidup bukan diri kita je. Hidup ni sebab kita bawa nama keluarga kita, bawa nama keturunan kita. Pasal tu dalam Islam kan cakap pasal maqasid syariah kan, menjaga agama, menjaga nasab keturunan, menjaga semua harta, semua benda, menjaga akal. So benda ni penting ni. So bila teringat bab menjaga nama dan sebagainya, menjaga keturunan ni kan, nasab ni kan. Dan sabit itulah aku rasa macam kita hidup ni pasal berkat doa dia je tinggal. Macam orang lah ni kalau kata ada lagi mak pak kita, dan hargailah mak pak kita hak mana ada ni kan. Tapi yang mana mak pak ada lagi, mak pak boleh angkat tangan dengan ayah aku lah ni berkat tinggal pak aku lah tinggal. Kan? Doa dia lah, tapi doa mak kita tak ada adahan. Hanya siapa yang ada lagi berkat tu, syukurlah. Kita ni hanya hidup ni berlandaskan apa yang doa dia lepas. Berkat dia lepas kan. So aku fikir kata segala apa benda yang kita buat ni sebenarnya moga berbalik-balik ke arwah mak aku. Tu yang aku fikir kan. Dan cakap juga pasal tadi apa yang kita buat ni sebenarnya aku harap sangat, dan ni ranah dia macam ni bagi aku, kenapa aku bakti kat orang kampung sungguh-sungguh ni kan pada aku, pasal ibaratnya aku buat bakti kat mak aku lah. Pasal ni kampung dia, ni tempat dia. So tu yang bagi tu rasa tanggungjawab tu kat aku nak. So cuma dan bila dalam masa yang sama aku cakap terang kan, memang Allah je untuk nak berjaya capai ini semua macam-macam ni kan, bukan kedarat aku. Jujur aku kata memang bukan kedarat aku. Kita manusia ni boleh ikhtiar dia. Sebab dia bagi yang kita manusia boleh ikhtiar lah. Mai semua benda memang pada Allah. Dan cuma macam tadi hang kata kan, aku jujur kata kan, dalam seputih ni aku buta warna weh. Aku harap sambil-sambil orang boleh ambil iktibar kita ni kan, jangan taksub lah kepartian, jangan taksub. Kalau hangpa tengok kan, aku rasa aku sampai lah ni, aku bagi orang fikir kalau kenapa, dan aku ni sebenarnya aku macam ni dalam GPMS kan, dalam GPMS aku contoh, aku sampai lah ni masih lagi turun pi ke Gunung Ledang setiap tahun. Macam ni nak main ni bulan 7. Betapa? Bulan 7. Bukan betapa. Tapi betapa jugalah. Tapi kita ajak mengkadirkan pelajar-pelajar universiti ni bagi perkadiran dalam GPMS ni. Sampailah ni walaupun aku dalam ni, tapi aku masih berkhidmat dalam GPMS ni. Tahu sebab apa yang tadi cerita GPMS tu yang buat aku jadi semangat sampailah ni aku dalam politik ni. GPMS ni berpegang tahun 1988. Perasas dia Tun Siti Asmah, apa tu Muhammad Nur Hakim, Abdul Wahab Muhammad Arif, Mundin Baki. Ini antara paksa-paksa GPMS yang berjuang untuk angkat kemajuan orang Melayu dalam utamanya dalam bab ilmu pendidikan. Yang aku memang duk berjuang nak melunaskan benda tu. Dan ujian tu tadi aku contoh dia kan, Allah kata ham GPMS sangat lah kali Allah letak tempat yang memang bab pendidikan tu cicir. Paling cicir. Dan aku fikir balik macam kita untuk manusia berfikir kan, apa yang kita kena buat? Tapi yang bayangkan, semua tak cukup ni, peruntukan tak cukup. Kita Kedah ni peruntukan untuk bagi rakyat 200,000 setahun. Ni lah hak tu rumah cabut atap lah macam-macam benda ni kan. Tapi kita usahalah cari kod lain lah, semua benda ada banyak tu. Ya Alhamdulillah kami boleh bagi contoh macam Hari Tu Raya. Sebelum bulan puasa kan, bagi raya untuk 200 asnaf dan anak yatim, bagi seorang untuk 200 orang ni bagi seorang RM100 untuk duit raya. Sebelum tu back to school ni betul-betul ni back to school 150 orang asnaf anak yatim bagi RM150. Sorry Chan nak tanya. Untuk ada keluar di bukit. Weh, tak payah kata memang duit poket sedia weh. Duit poket sedia weh. Tu kata memang itu salah satu apa? Nampak dah gaji aku cakap kat hang zaman dulu ni orang tak tahu. Zaman dulu kerja dekat okey. Ya, weh dia kita cerita ni banyak jam-jam lompat. Okey. Habis daripada aku kerja wartawan. Okey.
dan punca aku masuk politik lah zaman tu, Malaysia Gazette tak pernah ada undang-undang untuk orang boleh masuk politik. Dia tak sangka staff dia akan masuk politik. Dan sebenarnya salah jurnalis masuk dari politik sebab mana boleh bayar kan. Tapi tak tahu pasal tu Malaysia Gazette ni pula sebenarnya dia ada masa tu dia ada ties dengan dia ada ties dengan UMNO lah. Kira macam UMNO ni banyak fund dia termasuk dengan Datin Sri Rosmah Mansur, Datuk Ahmad Aslan, semua banyak lah bantu funding dan semua kan, bantu untuk perjalanan pada ketika tu. Kalau aku tak salah lah kan. So daripada tu maksudnya bila aku duduk masuk politik kan, tapi aku professionalism aku bantai juga Muhyiddin pun aku bantai masa tu kan, aku jadi dia dah, so tak apalah. Tapi bagus Malaysia Gazette ni sebenarnya dia usaha untuk jadi neutral lah, dan hari ni pun depa dah stand alone pun depa dah neutral kan, depa bagus lah. So okey, tak apalah. Jadinya bila aku dah masuk politik, aku nampak semua benda dalam mata kepala aku ni, dan tadi yang kait dengan GPMS tadi tu, sebab GPMS ni memperjuangkan tentang yang pertama sekali dalam perjuangan GPMS tu, sedar. Yang sedar ada 4 sedar. Sedar yang pertama, sedar atas perlunya disatukan tenaga sekalian pelajar Melayu di seluruh semenanjung tanah Melayu. So maksudnya kita orang Melayu ni kena bersatu. Kalau dalam konteks tak semestinya mengaji, orang Melayu ni sebenarnya poin dia kena bersatu. Kena bersama. So tu yang poin yang aku pegang. Okay. So nilai yang pertama. Nilai yang kedua dalam GPMS yang pupuk aku adalah sedar akan kemunduran kami di alam pengetahuan. Okey. Sedar yang ketiga, sedar atas kewajipan kami untuk meninggikan darjat pengetahuan bangsa. Semua berilmu. Ya. Dan sedar yang keempat, sedar bahawa maju mundur, kaya miskin dan hina mulianya sesuatu bangsa itu terletak di tangan kami. Kan? So tu janji akad dalam GPMS berjuang. Sampailah ni bulan 7 contoh nak main ni, aku akan turun pergi Gunung Ledang, ambil masa 5 hari, duduk dengan pelajar-pelajar universiti ni, kami akan ajak tentang perjuangan GPMS ni, suruh mereka mengaji hebat-hebat jadi elok-elok semua benda kan. Aku sebenarnya nak bawa GPMS ni mula untuk terlibat dalam GPMS ada kat Kubang Pasu, ada kat Jitra, tapi tak ada kat belah kita nak tarik tu. Aku nak ajak Anip semua, suruh dia lead, bawa masuk pelajar-pelajar ni. Tapi untuk pengetahuan kan, sepanjang aku duduk kat dalam GPMS ni, adik-adik aku bila mengaji universiti ni, tak pernah seorang pun aku ajak masuk politik bang. Tak pernah seorang pun aku tarik bawa masuk parti ni. Kalau kata mereka boleh tengok live ni ke, mereka boleh absahkan ke, aku memang tak pernah tarik ajak orang untuk kepentingan parti. Maksudnya tak ada hasutan tak ada. Aku jenis aku tu aku kata kat sini ni, macam aku balik mai tadi, sedar atas punya disatukan tenaga sekalian pelajar Melayu selalu semenanjung tanah Melayu. Aku balik mai ni, aku buta warna. Yo, parti bagi aku platform. Tapi bila aku bekerja dan bila aku dah diangkat, habis dah cerita parti-parti ni. Kan? Aku kena buat kerja. Aku tak kira hang parti UMNO ke, hang PH ke, hang apa ke, hang semua orang Kotas Putih. Dan aku bila bab parti-parti lah. Bab parti-parti lah. Tapi bab yang kerja aku ni, tanggungjawab amanah aku ni, adalah bab soal maslahat orang Kotas Putih. Tak kira hang siapa. Dan kita tak boleh amal budaya, bagi kat adik-beradik lah, bagi kat orang parti lah. Hang kena ingat, siapa-siapa pun kena ingat. Pasal bila mati ni, Allah bukan kira kat hang, kata, hang bagi kat orang bersatu je ke, hang bagi kat orang PN je ke, hang bagus. Tak ada. Malaikat masa tu Allah kira masa tu, hang bagi kat bersatu je ke, hang bagi kat PN saja ke, dia parapak. Parah muka mampu pikaan. Tu kena ingat. Jadinya kita tak boleh ada asabiah macam tu. Asabiah kita biar Kotas Putih tak apa. Nak bagi Kotas Putih hebat. Hak tu cerita kita. So sama bila balik cerita tadi, tu aku nak bawa GPMS. Sebab GPMS ni nilai dia lah yang mendidik aku jadi jiwa aku lah ni. Sebenarnya yang untuk kita nak maju macam ni, bangun macam ni, semua benda tu semua cerita GPMS. Yang sampai aku sedar bahawa tapi duduk dalam NGO tak boleh untuk berkembang. Maka untuk nak buat perubahan kena masuk siasah, kena masuk politik. Sebab itu aku masuk politik. Dan pada ketika itu perubahan, secara tak langsung sebenarnya aku pernah usaha untuk nak menyertai UMNO.
Okey. Aku pernah bukan usaha apa, aku memang dah daftar dah UMNO. Tapi UMNO tak pernah terima, tak tahu borang aku pergi mana. Sampai sudah aku tak jadi ahli. Tapi orang GPMS lah ni cerita, orang GPMS ni lazimnya memang ramainya daripada dulu adalah orang UMNO. Kan, sebab duduk dari bawah beliau dan sebagainya kan. So ramai orang UMNO, malah orang GPMS ni banyak terlibat jadi aktivis Biro Tata Negara. Ya. Depa ataupun jadi pekerja-pekerja dalam biro BTN. So aku antara yang jadi sahabat BTN, mahasiswa. Aku duk buat jadi trainer BTN tu. Bawa pilang kahwin. So Biro Tata Negara ni juga yang bagi tanam jiwa patriotism dan sebagainya untuk nak so orang GPMS lah bercambah dalam BTN ni. Okey. Sampailah bila aku masuk, tapi bila sayangnya BTN ni pun adalah, tak boleh cakap lah, satu masa dulu disalah guna kedudukan kan, tu tolak tepi dah. Kita tak mau cerita pasal benda-benda tu. Cuma kita nak cerita, kata bila kita nak sertai UMNO, tapi borang kita tak sampai. So aku pun tak tahu keahlian aku kat mana. Lah kali pun tergantung macam tu, duk check kata tak ada. Tapi masa ketika tu kita ni sebab minat dan kita memang duk bantu UMNO, orang kata aktivis UMNO, bantu kat belakang-belakang. Aku pernah terlibat dengan Biro Profesional Muda Kedah. Biro Profesional Muda Kedah masa tu Syarif Hamdan adalah merupakan ketua Biro Profesional Muda Malaysia. So aku duduk di bawah Biro Profesional Muda Kedah. Dan kat situ lah aku tegok sampai ada jadi krisis dekat dalam tu sebab aku tegok kata isu masa tu 1MDB dan sebagainya lah. Lantang juga. Lantang lah. Cakap Tengok cara pun tahu lah kata lantang. Tegok. Dia pun tak boleh nak makan saman. So tak boleh terima. Padahal kita cakap pada ketika tu kena backup KJ, kita kena bantu yang Muhammad Khairi Jamaluddin masa tu sebagai ketua pemuda kita, macam mana dia untuk nak bagi sebab KJ ni ada pemikiran yang berbeza sikit kan, tapi tak ada siapa backup dia. Dan bukan kita berhenti menolak Datuk Seri Najib Razak pada ketika tu, kita minta dia berehat saat. Tapi sampai yalah Tun pun tegak dan sebagainya pada ketika tu, sampai tiba-tiba Tun buat parti. Keahlian kita pun tak tahu gana. Lepas tu ada krisis tu, masa tu aku teguk lah. Tiba-tiba ada hamba Allah dalam grup tu, anak seorang ternama dalam negeri Kedah ni. Dia habaq kata kalau macam ni berambus lah, hampir start bersatu tu. Cerita dia, awal lagi aku dah start dah. Pasal aku pun tak tahu status aku macam mana. Aku pun tambah-tambah Tun pergi buat parti baru masa tu. Masa tu Tun buat deklarasi rakyat sebagainya. Kita pun tak jadi wartawan, kita pun duk ikut-ikut semua benda. Tun buat parti baru, daftar. Tapi aku terus tunjuk lah. Nah, aku memang dah daftar pun. Okay, bye-bye, selamat. Tapi aku bagi nasihat awal akhir lah. Aku cakap kata, ni apa semua aku harap. Scan. So semua, dah kali aku sertai lah bersatu. Tapi macam mana pun sebenarnya, parti ni hanyalah platform. Ya, betul. Parti ni hanya platform. Dan aku pula pilih parti disebabkan oleh aku faham, aku mengaji sains politik pula lepas tu kan aku sambung sains politik 2018 USM PJJ ni. So bila mengaji, kita dalam politik ni ada spektrum politik dan juga spektrum politik ekonomi. Kan, kat mana dalam orang kata tingkat jauh hari ni letak duduk, orang kata di mana letaknya fascism, nationalism ke, neoliberal ke, kat mana kedudukannya socialism ke, komunism ke, kat mana ekonomi tu dalam political ekonomi, kat mana capitalism, neoliberalism, socialism dan komunism ke. So, tapi sedihnya rakyat Malaysia ni juga, bila kita bercakap benda yang betul, kadang-kadang aku tak suka, sebenarnya aku usaha nak bawa politik cara baru lah. Bila kita contohnya bila bercakap tentang komunisme, kan? Kita terus cakap kata komunisme ni adalah terkaitkan dengan bintang 3. Kan? Kadang-kadang komunisme ni kena pandang juga dalam sudut ilmu kan. Memang betul komunis bintang 3 tu adalah komunis bintang 3 pada ketika tu. Tapi komunisme daripada sudut ilmu, macam mana doktrin daripada Karl Marx ke Mao Zedong, dia ada pecahan-pecahan dia. Dekat Indonesia ada Tan Malaka, malah Soekarno pernah bawa Nasakom, iaitu nasionalisme, Islam dan juga komunisme. Dia combine, dia usaha nak combine kan. So
Tapi bukanlah berarti aku sokong komunis ni. Maksudnya aku nak cerita bahawa kita kena pandang suatu tu dan atas sudut akademik juga. Jangan semata-mata hukum yang tu kan. Dan kadang-kadang aku lawak juga bila orang kata DAP contohnya. Dia kata DAP komunis. Kan? Aku kadang-kadang aku nak gelak juga kan. Kalau kata DAP ni komunis. Sebab pada aku dia satu penghinaan kepada komunisme. Sebab apa? Kalau DAP ni komunis, dia kena setujulah sekolah satu pelbagai aliran ni dihapuskan. Betul. Kita kena buat sekolah satu aliran je. Betul. Kan? Tapi DAP ni pada aku dia lebih kepada agenda dia tersendiri, libertat lah. Pada aku dia apa ni ultra liberal. Ya, Kan? Ultra liberal yang terlalu depa doktrin dia adalah untuk menggagaskan Malaysia yang mana doktrin Malaysia ni pada aku bertentangan. Ya betul, konsep kesamarataan tu adalah merupakan idea ataupun agenda kalau kita faham spektrum politik, dia adalah agenda kiri, iaitu sama ada sosialisme ataupun ultra kiri adalah komunisme lah. Kita boleh katakan macam tu. Tapi tu lah katanya DAP ni pun khanak juga dia punya falsafah. Khanak juga falsafah dia, kita pun tak tahu. Kita pun tak faham sebenarnya dalam Malaysia ni spektrum politik ni cacah merba. Cacah merba. Tak tahu kadang-kadang dia ni macam mana, dia ni macam mana. Kan? So dan pada aku kenapa aku lebih cocok dengan perjuangan orang kata Bersatu ni sebagai contoh. Pasal Bersatu ataupun termasuklah juga parti-parti berteraskan Melayu ni dan juga termasuk dengan PAS dan sebagainya ni adalah merupakan parti nasionalis. Parti yang lebih memperjuangkan orang kata citra meletakkan tunjang Melayu tu memimpin sebagai akar tanpa kita menafikan hak kaum lain. Itu yang sepatutnya berlaku. Kan? Tapi bila sebab Islam tak pernah ajak untuk nak menindas kaum lain. Dan hakikatnya orang Melayu sekian lama sejak daripada merdeka pun betapa baiknya orang Melayu ni untuk bertoleransi. Dan kita tak pernah pun tindas kaum lain. Kalau tindas kaum lain tak ada pun China, India sebagainya ni boleh maju, membangun, berjaya, malah kejayaan ekonomi, kejayaan sosial ni melebihi orang Melayu. Kan? Dan kita tak pernah jaki pun. Kita tak pernah buat balik ke orang. Tak pernah dengki. Ya, sampai hak kita balik sendiri ditindas daripada untuk kita berjuang dan bersuarakan. Jadinya sebab itulah. Jadinya perjuangan tu lebih cocok. Tapi pada aku bukanlah kita untuk tindas kaum lain. Sepatutnya orang Melayu ni, pemimpin Melayu yang dengan jiwa perjuangan Melayu untuk mengangkat martabat orang Melayu tu dengan cukup baik tu kena ada dalam jiwa. Tapi dalam masa yang sama kita jadi contoh. Sebab kita tak mau China dengan India hanya menyokong ataupun duduk bernaung bawah kita orang Melayu ni. Tapi sebabkan kita ni ada kuasa, ada kedudukan, kita tindas mereka ataupun kita menggunakan kedudukan tu untuk mengatur kehidupan. Salah. Sebenarnya kita kena buat bahawa kita ni memang ada nilai yang baik. Tak ada rasuah ke, buat kerja dengan betul ke, berkhidmat kepada orang. Kan? Tak kira kau macam langkok diang ni kan. Kita tak kira sahan Cina ke apa ke, kita tala semua. Tala semua. Kan? So jadinya dengan ciku-ciku pun baik dengan kita semua benda. Tala semua tak kira hang apa pun. Lah kali yang penting dia adalah kertas putih dan kita jadi contoh pada orang. Maka pada aku dekat situ orang nak nilai kita adalah daripada kerja buat kita. Sebab kita dah habis dah tempoh untuk nak perang ni. Nak perang politik apa semua. Jadinya kalau kata kita betul boleh bekerja, kita betul boleh berjuang untuk orang dalam kawasan, walaupun ada kekangan, walaupun duit tak cukup ke, walaupun ada politik cara orang tua buat ni, cara pecah belah ni semua macam-macam ni. Tapi kalau orang boleh nilai daripada tu, maka terserahlah kepada orang kalau nak bersama dengan berjuang dengan Bersatu ke, dengan parti, dengan PN ke, ataupun masih nak meneruskan khidmat kita, tu kita serah kat orang, pilihan orang, dan kita serah kepada Allah. Dakwah kita cara macam tu dengan contoh. Sebab Rasulullah selalu cakap, kata adalah perbuatan. Dakwah ni adalah dengan menjadi nilai contoh kepada orang lain. Jadinya kita pegang pada apa yang anjuran Rasulullah tu penting. Tapi aku nampak dia punya karakter YB sebenar tak Sat? Dia dah masuk. Hang nampak karakter YB. Kalau hang tengok aku daripada tadi, aku banyak diam tengok. Aku sedap tu benda.
aku sedang betapa bodohnya diri aku dalam bidang Jangan politik. jangan Aku tak faham. Tapi aku jadi terpegun. Pasal tu aku nak masuk. Tak, kebanyakan bukan nak kata bukan hang. Kebanyakan orang memang tak faham situasi sebenar. Macam dia terangkan tadi. Kan orang tak tahu macam mana keadaan. Orang fikir dia ni parti ni. Siapa kita nak sokong dia. Padahal orang tak pandang dia punya kerja. Padahal kita kena pandang dia punya kerja. Faham tak? Okey, tu satu. So, tapi sebelum tu kan kita nak cerita dalam politik ni juga kan. So lepas tu habis aku masuk dalam kerja berhenti Malaysia Gazette tu. Sampai Malaysia Gazette terpaksa buat satu polisi undang-undang bahawa setiap staff tak boleh terlibat dalam parti politik. Punca aku lah. Lepas hang baru dia buat. Lepas tu aku pun dah diberhentikan awal. Mereka pun minta bincang lah, tapi mereka bagi gaji ekstra semua benda dengan pampasan semua kan. Alhamdulillah bagus lah Malaysia Gazette ni, memang bagus lah. Mereka pun Tak nak. Siapa nak ni? Ambil. Sorry. Lepas tu jadi bila masuk dalam politik, orang pertama aku kerja dalam politik ni adalah Tun Dr. Mahathir. Aku kerja dengan Tun Dr. Mahathir di bawah Yayasan Kepimpinan Perdana melalui Syed Saddiq. Kami bersama-sama pasal aku jadi aku rapik dengan Syed Saddiq tu. Kawan baik Kawan Saya baik. kita sentuh tu. So bila aku dengan Syed Saddiq tu, Syed Saddiq jadi fellow Yayasan Perdana, aku pun ikut dah. Kami bersama-sama. So kami lah, aku bantu Tun semua benda, kami duduk kat YKP. So aku bekerja melalui situ. So daripada tu habis saja tu dah nak dekat patutnya 2018 aku balik nak bertanding. Aku nak bertanding kat sini lah. Bertanding. Lepas tu tapi aku dinasihati kata jangan balik, aku nak balik Jerlun masa tu. Tapi masa tu Tok Mukhrih yang kami panggil Tok Bos lah. Tok Bos ada dekat sini. Lepas tu ramai pula anak muda. Ada sahabat-sahabat aku, Ulia lah, Aizat Roslan lah, semua macam-macam ni. Ramai orang Kedah ni, anak-anak muda ni, ada tanjak semua, ada talent bagus-bagus ni. Mereka pun nak bertanding kat sini. So macam dalam satu kawasan tu banyak sangat anak muda, jenuh kan. Lepas tu macam jenuh nak fight lah. Lah kali kita dinasihati kata cari tempat lain tu, aku balik buat kerja kat Penang. 2018 buat kerja kat Penang lah. Masa kat situ pengalaman aku lah. Aku pernah kerja dengan tak apalah. Aku okeylah, tak apa aku cerita. Lepas tu aku pernah kerja dengan Steven Sim. Aku pernah kerja dengan Steven Sim dekat PK di bawah Penang Institute dan sebagainya. Aku dengan Adam Adli. Adam Adli pun sahabat baik aku juga. Sampai lah ni lah. Sahabat baik juga. Lepas tu ramai lah. Aku kalau nak cerita, kalau hang tengok kan di sembang kita lah kita kan. Contohnya Ketua Pemuda UMNO Malaysia baru tak sat aku sembang dia. Malah Nak kena tag ni. semua aku kira macam duk sembang aku baik dengan semua orang kan. Kita ni tak kira ni kan. Macam aku jenis aku cakap benda betul. Kita cakap benda betul. Benda betul kalau tak buat benda betul cakap kan. Sama juga orang nak kritik kita pun tapi kita kena terima penjelasan orang juga kan. Yang penting jangan hipokrit. Ya. So tak apalah, jadi cerita bila dah masuk YKP aku sambung tahu-tahu aku balik ke Penang masa tu sebab dah tak boleh balik ke Jerlun. Balik ke Penang sebab Penang dekat dengan Rahmat kan. So buatlah kerja. Tahu-tahu kena game. Tak dapat kena game, tak dapat bertanding kat tempat kita buat kerja masa tu, buat kerja kat Beli Pelau. Kan buat kerja Beli Pelau, lepas tu tak dapat. Lepas tu kena game, tahu-tahu kena campak. Aku kalau ikutkan masa tu tak bertanding lah. Aku tak bertanding lah. Tak apalah aku buat kerja. Bukan beban. Aku jenis bukan. Sebab pada aku Allah dah tak lah. Kalau kata tak boleh, tak apalah. Kan? Sebab aku dah buat kerja kat sini. Bila aku dah buat kerja kat situ masa tu, bila tak dapat, maka Anggap tak ada rezeki lah. So, tapi dia pun kata, masa tu dia pun paksa aku. Masa tu dalam perjalanan untuk pergi demonstrasi dekat Sogoh hari Jumaat. Tok Mukhrih call aku, Tok Seri Mukhrih, abang kata sekian-sekian ni aku kena balik bertanding. Saddiq pun call, dia kata kena balik bertanding ke Pahang, Paya Besar, kampung orang perempuan aku. Punca tu balik Pahang. So 2018 tu aku bertanding dekat Pahang. Bertanding kat Pahang lawan dengan YB Shah Abdullah. Mantan bekas timbalan Menteri Kewangan 2. So YB Shah Abdullah ni orang JPMS tak? So pertemuan JPMS dengan JPMS lah. Dan alhamdulillah dia pun doing well. Alhamdulillah YB Shah
dekat Paya Besar, dekat Pahang ni, dekat Parlimen Paya Besar ni, dia buat kerja dengan baik kat sana. Alhamdulillah. Kita Langit mulut cak orang sembang. tak apa sambil-sambil. Sambil-sambil. Lepas tu bila rasa macam nak tengok Bishan. lepas tu bila habis PRU 14 tu, total PH menang masa tu. PH 1.0 kan satu sama dengan PH satu kan. Menang, Tun jadi PM, Sadiq jadi Menteri Belia dan Sukan. Ya. Sadiq jadi Menteri Belia dan Sukan. Masa jadi Sadiq jadi Menteri Belia dan Sukan, aku sebenarnya kena game aku ada krisis dengan YB Sadiq masa tu. Ni aku reveal lah cerita kat sini kan. Lalang eksklusif, ramai orang tak tahu. Tapi lah baik Tapi dia. kat sini yang bagusnya Sadiq. Kat sini sampai lah baik. Okay. Pengajaran contoh Pengajaran. dulu. Okey. Yang game aku pula geng-geng dia juga Mereka minta aku sign SD. Aku tak tahu kata Sadiq nak diangkat jadi Menteri Belia. Aku ingatkan Sadiq akan diangkat jadi sebab masa tu Ketua Pemuda PH Nik Nazmi. Kan? So aku pun tak tahu kata Sadiq akan diangkat jadi Menteri Belia. Sadiq sama ada kedengaran orang-orang nak jadi timbalan Menteri Luar ataupun timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Kan? Dia pun tak tahu lagi lah. Kita tak dengar. Aku pun tak dengar cerita Sadiq pasal apa. Aku pun tak tanya dia. Lepas tu kita ada kawan-kawan lain. Aku pun kan aku rapat dengan, aku ni campur dengan semua orang kan. So geng-geng. Lepas tu aku memang jiwa aktivis. Sebab zaman dulu waktu geng-geng turun demonstrasi ni semua benda ni, aku satu-satunya daripada Bersatu. Aku satu-satunya daripada Bersatu. Pasal tu dulu pernah ada kes, malah kita yang bawa, kita yang jadi mastermind, kita bawa waktu buat program Nothing to Hide semua benda, hantar jemputan kepada Datuk Seri Najib Razak untuk nak pi ke program Nothing to Hide tu. Kita adalah pembangkang ataupun gerakan pemuda pertama dalam sejarah ni yang pi pejabat UMNO ni, yang hantar memo kat pejabat UMNO ni, kita dalam sejarah ni. Aku kepala hantar elok-elok tapi jadi perang. Jadi tak elok. Jadi tak elok dengan Datuk Arman Azhar. Tapi alhamdulillah sejak daripada tu aku dengan Tok Arman ni baik. Lepas tu dia sakit lah, dia masuk wad, aku pi melawat dia, ziarah dia. Dia pun baik dengan kita. Baik silaturahim kan. So daripada sebelum tu tak kenal. Tak rapat. Lepas tu jadi rapat, jadi kenal semua benda kan. Dan aku dia pun banyak nasihat aku semua benda. Alhamdulillah sampai lah ni kami berhubung. Hari tu dia jemput raya tapi kita tak boleh nak pi kan. Clash kita punya urusan. Dia buat jemputan baru kemarin lah. Dia buat video dia kat raya kat rumah dia. Kadang-kadang pertemuan ni macam cara. Lepas tu sambung cerita yang pi kita ni yang SD tu. Lepas tu kawan-kawan ni minta lah SD untuk bagi cadangan sokong Nik Nazmi jadi Menteri Belia. Lepas tu aku tanya lah, boleh tak kita tanya kan? Kata aku pun bodoh alam juga masa tu kan. Tak rujuk kat Sadiq semua benda, aku sign lah SD tu. Dan ingat kata kawan-kawan dah kata Sadiq dengar cerita orang kata nak pergi jadi lain kan. Rupanya memang Sadiq nak jadi, bukan nak lah, ataupun dia memang mungkin dia aing ataupun aku pun tak tahu status dia masa tu. Tapi Sadiq terkilan lah tindakan aku, ibaratnya membelakangi dia. Kawan. Dah lah dia duduk ni, aku pun bodoh alam juga. Lepas tu kita pun kawan macam tu juga, kita pun macam tu kan. Masalahnya rupanya aku ingatkan ada lelaki mereka ni pun menyeleweng aku juga. Kawan-kawan ni pun dajal aku ke kan. Celaka dia. Tak apa. So taklah mereka lah. Masa ketika tu mereka pun tak abang. Ni kawan-kawan sampai lah ni pun kami kawan geng-geng ni semua kan. Mereka ni cerita kata mereka tak abang. Mereka kata aku satu-satunya rupanya aku satu-satunya nama yang sign. Mereka ingatkan mereka ada berhubung kau apa semua benda kan. Semua benda kan. Belah kali nama aku ada depa viral kat Twitter, nama aku seorang je sign. Sadiq memang terkilan lah dengan aku. Aku pun bodoh alang kak. Kita pun duk ingat kata macam tu, kita nak menang kalau kawan-kawan lain ni semua sama-sama kan. Kita nak sama-sama menang pada pemikiran kita. Tapi terangkan tak kat Sadiq? Sadiq marah. Lepas tu mula bila marah masa tu. Tapi bagus Sadiq ni. Bayangkan Sadiq ni muda banyak tahun ni. Kan? Aku masa tu dah masuk 30-an lah, dah 29 ke 30-an lah. Sadiq 20 lah ni aku tak ingat. Aku Sadiq 90 apa? 92 lah. Bayang lah. Sadiq 92. Kan? So bila dia
bayangkan muda banyak umur tapi otak dia matang, brilliant ni. Memang dia kecewa. Tapi dia bagi masa aku menyisihkan semua benda. Tapi lepas tu dia panggil aku balik weh. Dia panggil sebagai pemimpin lah. Sejak pada hari tu aku tak pernah betray dia sebagai sahabat lah. Maksudnya dia pun ada sifat lapang dada dia tu. Ya. Dia memang panggil dia lapang dada. Dia tanya aku semua benda. Lepas tu aku pun teriak kat dia semua benda. Minta maaf semua benda. Walaupun aku tak ikut dia, kemudiannya macam bila dah jadi krisis tu, aku stay dalam satu kan. So tapi kami bincang. Aku bukan belah macam tu lah. Boleh tanya Sadiq, aku memang bincang, aku maklum dengan dia, aku dengan kawan aku Rizwan Syafi. So kami minta Rizwan Syafi ni, Rizwan Syafi ni adalah merupakan PSU Armada. Waktu jadi krisis tu letak jawatan tu. Tapi lepas Syed Sadiq jadi Menteri Belia Sukan, aku berkhidmat bawah Syed Sadiq. Jadi cerita aku yang jaga BTN yang dimasukkan di bawah I-League ni, di bawah KBS balik ke Seri Pulang Gagang jadi I-League ni, aku jaga. Masa tu Sadiq asalnya nak katuk BTN. Aku nasihat kat Sadiq, dia kata jangan nak katuk BTN. Sadiq ni nak katuk BTN didorong oleh orang-orang dalam PH pada ketika itu nak suruh katuk BTN. Ni banyak reveal cerita ni kan. So tapi Tun Sadiq jumpa kat Tun nasihat kata janganlah sekali. Tun letakkan BTN bawah Sadiq. Sadiq yang rantu yang Sadiq buat Malaysia Future Leader School tu. So kita bantu Malaysia Future Leader School lah. Tapi Sadiq punya brainchild lah juga Malaysia Future Leader School tu. Bagus. Sadiq learn from apa yang Tun cakap, Sadiq evolve buat benda tu kan. So jadi cerita lepas pada event kes tu, tiba-tiba Tun letak jawatan. Lepas Tun letak jawatan, aku sambung berkhidmat pula. Aku kekal dalam parti, kekal dalam satu, aku khidmat di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi PM ke-8, aku jadi pegawai khas dia, jaga Stratcom semua benda everything. Lepas tu Tan Sri Muhyiddin letak jawatan pula desakan semua benda pasal politik tu. Lepas tu Tok Mak Sabri jadi Perdana Menteri. Tan Sri hantar aku berkhidmat di bawah Datuk Seri Azmin Ali kat MITI. Habis pada tu PRU, masa PRU tu aku, orang tanya aku nak bertanding ke tak, aku tak mau bertanding lagi masa tu pasal aku memang nak tolong parti lah. So aku nak tolong parti, aku jadi buat kerja-kerja adalah. So aku buat kerja-kerja parti lah masa ketika tu. Technically buat kerja-kerja penerangan lah sebab aku Ketua Penerangan Pemuda Malaysia. So Ketua Penerangan Pemuda Malaysia Armada lah kan. So lah kali ditakdirkan PN tak menjadi kerajaan selepas pada PRU 16. Lepas tu Tan Sri tanya aku nak buat apa. Lepas tu aku abang kata aku dah selesai dah banyak khidmat aku daripada awal aku berkhidmat untuk parti ni kan. Aku tak setia dan aku teruskan perjuangan dalam parti ni. Jadinya aku nak balik buat berkhidmat untuk masyarakat pula. Aku nak buat kerja pula dan nak buat kerja berbakti pada masyarakat lah. Dah lah selesai dah urusan aku dengan parti ni. Aku dah banyak dah khidmat aku. Aku nak buat kerja untuk masyarakat pula. Bawa nama parti, bawa nama segenapnya jugalah. So dan tu aku balik Kodiang. Balik sini, balik Seputih. So tu sedikit sebanyak cerita pasal politik. Dan cerita last untuk nak cerita politik ni. Cuma aku cakap terang dalam politik ni sedikit sebanyak aku risau bila anak muda ramai menjauhi politik ni. Orang tak terlibat dengan politik. Orang kadang-kadang rasa macam geli ya nak dengan politik kan. Tapi sebenarnya salah. Sebab dia melalui siasah dan politik ni hang bencilah macam mana pun orang politik ni macam-macam perangai lah semua benda macam mana kan. Dan punca aku masuk politik juga sebab aku layan skinhead. Aku layan skinhead. Aku memang jiwa sikit ni first time aku rambut panjang ni. First time ni. Aku memang botak sebenarnya. Memang botak lah. Memang aku budak skinhead. Bukan nak shave poyo tu mengaku dah skinhead. Geng-geng budak-budak ni semua dengar kata barah tadi. Poyo kalau hang mengaku gitu aku dengan dia kalau kita kenal dululah boleh jadi kita musuh pun. Boleh jadi. Sebab aku dah hip-hop tu. Tapi zaman tu hang hip-hop ke hang skinhead ke semua hang layan semua dia lah. boleh duduk sekali. Hang dengar boleh duduk sekali lah. Walaupun bergaduh tapi dengar murung tak dengar tak. Murung. Tak ada benci-benci ya tapi kalau dia buka knowledge tu dia okey. Tapi zaman aku dekat sekolah lu untuk pengetahuan hang, aku layan juga hip-hop. Aku ada kawan-kawan waktu kat Penang dengan Bukit Gamiak ni, kami pun main pecak pala ni kat semua. Okey. Aku tak layan apa. Kan? Aku dah tablik.
Oh, cok. Tak, aku nak balik pada tadi macam hang kata budak-muda bala dengan politik dia selalu itu contoh tu. So bila aku dengar aliran muzik skinhead ni kan, sampai satu masa aku rasa macam banyak ketakadilan, banyak ni. Memang kalau ikutkan skinhead ni memang politik lah. Aku nak sebut kata-kata tu kata-kata yang lucah kan, tapi dalam budak-budak layan buat muzik punk ke oi ni depa memang tahu memang orang politik lah, memang nampak lah. Tapi kita ni tak mungkin jadi anarki. Betul. Kan? Tak Malaysia ni mustahil lah jadi anarki. Mustahil jadi anarki Malaysia ni. Ni kalau nak buat perubahan, satu cara je memang hang masuk politik dah hang boleh buat perubahan. So kalau hang tak suka jadi apa macam hang tengok, hang dia benar kena mulakan diri hang. Kalau orang duk bagi kat belah tu je duk berjalan, hang kena mula pada diri hang. Semua kena mula pada diri hang. Yo. Hang kena cipta lebih ramai orang berfikir macam hang. Kan? So sayangnya juga, dan sebab itulah aku kata bila anak muda tak terlibat dengan politik, aku pegang pada kata-kata seorang anak muda dari Indonesia. Nama dia Sohgi. Sohgi ni seorang mahasiswa yang mana berjuang sampai orang kata hilang lah. Orang kata dia hilang. Dia berjuang dan mengangkat perjuangan ni, tapi dia kata apa dia? Dia kata, ya politik itu kotor. Kalau tak terhindar, maka terjunlah. Dia kata, ya politik itu kotor, kalau tak terhindar, maka terjunlah. Terjun ni bukan nak buat benda kotor macam orang-orang yang totong lama-lama, duk bergaduh bagi pecah belah semua benda kan. Kita jangan buat lagu tu. Kita bawa biar politik. Ya. Masalahnya kalau tak ada orang masuk dalam politik ni, tak ada siapa yang terlibat, akhirnya politik ni akan dipenuhi dengan siapa dia? Bin Najib, bin Mahidin ke, tapi bin Mahidin tak ada lah dalam politik sebenarnya. Tapi kod-kod lah kita nak cakap kan. Bin Najib, bin Mahidin, bin Mahathir, bin Haji Hadi ke, bin Zahid ke, bin Anwar binti Anwar ke. Orang tu lah. Tak apa anak Datuk ni, anak Tan Sri ni. Dia pusing macam tu lah. Ya, dia pusing. Dan sebenarnya tu yang juga yang duk monopoli punya ramai ni, anak-anak orang tu juga, adik-beradik dia juga, keturunan dia juga yang duk monopoli kan, projek ke apa ke. Dan masalahnya kalau kita tak suka, macam aku ada satu video aku dalam TikTok kalau pasal aku cakap, yo ni masalah orang Melayu masuk dalam politik sebab apa? Nak projek, nak apa semua benda ni. Lepas tu aku cakap nak haram dia, aku cakap macam tu kan. Betul. Kalau kita tak mau macam tu, dan aku syukur ni aku cakap terang-terang, tahniah kat Sanusi ni dia bagi kami jadi payah balik. Pasal apa? Mai duduk kat Kedah ni, hang memang kalau hang ada jiwa perangai hang ni suka. Kita ada ni makanan apa sampai. Weh dahsyat weh. Dahsyat dia. Saya kena bangkit minta maaf. Okey tak apa. Sambil-sambil ni contoh boleh noh. Okey boleh. So jadi cerita bila ada mentaliti ni dia buat ni, Sanusi ni letak satu jiwa supaya kita hidup susah. Hang tahu tak duduk jadi wakil rakyat kat Kedah ni, mana ada projek-projek indan ni macam zaman dulu ni, budaya macam dulu. Ya. Pasal tahu katakan hang, kami ada peruntukan 200,000 tu je. Sponsor kita lebih ni. Ni maksudnya menjadi struggle. Ya, memang struggle. Hang tahu tak kalau aku nak cari duit, dia semua cari duit tambahan ni sendiri. Nak cari sponsor sendiri, tulis surat ke apa semua sendiri. Tak buat larian aman. Yalah, tu antara benda-benda kita boleh buat sebenarnya pun kan. Kena datang. Masalahnya macam muka aku kan. Kalau muka tegak macam Sadiq ke, boleh jadi model. Boleh jadi apa. Brand pun hampa ni pun hantu tu kan. Ambil semua tegak-tegak kan. Ambil lah muka pecah macam aku ni lah. Tadi Hanif kata kat muka pecah. Aku mengaku. Muka awak lah. Aku mengaku. Tapi hang tengok pada aku ke. Jujur kata, aku sedap diri. Hang ni muka hang tengok lagi pada aku. Muka aku ni memang nampak hang tengok muka aku lantak. Tak. Hang berasa hang tak sirak tau pasal apa. Satu lah. Sebab hang dulu budak sikit. Serius kata, hang simpan rambut nanti. Hang buat pergi style-style. Tak, pasal tu aku lah ni simpan rambut. Hang tahu pasal apa? Dia nak cerita. Saat ni nak masuk dalam tu balik kan. Panas. Aku dulu, rambut memang sedia botak. Pasal dulu, aku tahu rambut aku rentin. So, di zaman sekolah rendah, bila aku ada rambut,
Aku tahu kata aku comel. Rajin. Bila aku comel pula, tak kena jiwa kita kahak tegak Tak mau nampak skema. takkan nampak skema. Lepas tu aku rasa kena pula dengan aliran muzik. Tapi zaman kita shock black metal lah, Yo. skinhead lah, punk, semua benda ni semua dengan hip hop semua gila weh semua. Pun kalau luak dia gabung dengan metal. Gabung semua gila weh. Lepas tu jadi yalah yang jadi hardcore Linkin Park apa Limp Bizkit kan. Dia hip hop tapi dia gabung. Betul. So main-main tu bila aku dah dengar tu aliran muzik tu, aku pernah layan hip hop juga. Pernah satu masa dengan geng-geng waktu aku duduk kat Penang semua kan. Sampai aku bila muzik hip hop tu kedengaran di telinga hip hop pula apa ni. Ni kedengaran kat telinga aku ni, jiwa dan juga knowledge ni semua benda sampai kat jiwa kita. Kita butak kepala. Butak kepala. Lepas tu ikut apa tu memang botak aku menyang botak je bang. Aku tak ada rambut panjang zaman aku mengaji universiti ke apa mana kerja memang botak aku tak ada rambut panjang ni. Kan lepas tu pernah lah panjang sat lepas tu cemu botak kan. Betul ni pertama kali hantar pasal apa? Pasal bila aku tengok budak zaman kami budak Gen Z ni kan. Dia buat style rambut macam ni, rambut renting style weh. Style. Lepas tu aku rasa macam, macam Korea tak Korea dah. Kata aku, sedap aku macam ada Korea ni. Kan kata Cina ni, macam Korea ni kan. Nampak tak? Cuba buat macam aku senang. Lepas SPM, sampai keluar ni, aku buat rambut aku 3 tahun sekali. Tapi memang rambut renting ni, aku ni kalau kata aku teringin nak buat rambut panjang. Aku ni pula kalau hantar tengok aku punya pegawai kita kan. Pegawai kita ni, orang kanan kita ni kan, rambut panjang. Hantar kami masuk sidang tu kan. Lepas tu dia tanya aku waktu dia nak masuk kerja kan. Aku tengok lah. Waktu nak main masuk kerja ni kan. Nak kena potong rambut lah. Hantar aku kata apa? Jangan potong. Aku betul-betul rebel bang. Pasal aku nak tunjuk kat orang kata, hamailah macam mana pun kita boleh buat perubahan yang sama-sama. Macam kata tadi ya, jangan bagi orang takut dengan politik. Yo. Pasal tu aku kata, pasal tu hang tengok kalau orang perasan cara aku kan. Aku macam tu aku juga Aku astagfirullahalazim. Kita takut kita cakap ni jadi dosa balik lah, jadi takabur macam ujub ke apa belagak pula kan. Tak, na'udzubillah. Tapi cuma aku nak faham dengan korang, kalau boleh satu benda pasal skinhead ni ajak kita yang bagusnya pula pasal berpegang pada roots lah, akar kita kan. So aku pegang pada akar kita kan. Jadinya aku tahu diri kita kat mana, dan aku memang tak suka kapitalis ni Mom. Itu dalam lagu yang kita alunkan kan. Aku tak suka penindasan, aku tak suka orang tindas orang susah. Pasal tu bila sampai kat sini, antaranya perjuangan Pak Tani kan. Bila orang tengok aku berjuang pasal petani semua kan. Benda tu memang real weh. Hang bayangkan maklum Pak Long ni main teriak kat kita, jadi masalah, kita tengok kesusahan. Anak-anak Pak Tani ni susah. Siapa kata buat benang senang? Orang susah punya dalam kawasan kita punca keciciran. Pasal semua orang susah. Tak ada info. Buat puluh-puluh relung tak apa. Ni ada sekelung. Ya, berapa ramai pun orang ada mana ada orang puluh-puluh relung ni. Hak kaya yang boleh sewa je lah. Tu pun sewa. Nak kata dia pun. Tapi itu cerita macam dalam buku karya Shanun Ahmad, Ranjau Sepanjang Jalan. Macam mana daripada banyak, pasal tu kena baca kan. Bila kita tahu macam mana kesusahan orang, kalau orang pekan ni kan, mereka tak tahu, mereka tak faham hidup kesusahan petani, hang baca buku Ranjau Sepanjang Jalan. Walaupun buku tu dah lama, dia masih relevan. Walaupun cara penanaman padi zaman dulu tu beza dengan lo ni, tapi masih relevan buku tu tentang kesusahan Pak Tani. Tanah makan hari lah kali tinggal macam dalam buku tu lah umur kata pada ada pick up pasal anak cucu dia nanti. Tanah tu lah kali tinggal tapak tangan lah. Memang betul makan hari. Geram berengkel semua benda. Orang susah, punca kesusahan ni lah jadi keciciran dalam kawasan. Han tengok yang selalu siapa yang tanggung yang duduk buat benda ni, anak bungsu kadang-kadang. Mak kak dengan abang mom tu dah pergi mengaji jauh-jauh ada Berjaya. Lepas tu mak pak dah tak larat dah nak buat ni, anak jadi bangsa tak boleh mengaji jauh semua kan. So contohlah aku nak contoh lagi kan, contoh masalah dalam kita dengan mudah kita akan salahkan orang. Ya, orang hisap dadah, orang macam ni semua benda. Betul, dadah tu semua salah. Dan kalau daripada segi perundangan, kita kena hukum orang yang hisap dadah tu dengan cara yang keras perundangan supaya mereka ni tak mau ulang benda tu. Tapi kita masyarakat tak boleh pulau mereka, kita kena anggap mereka ni berpenyakit. Kita kena
kena hidup dengan saksama untuk mereka keluar daripada kancah dadah ni juga contohnya. Aku ambil contoh dekat Salang. Dekat belah-belah Kuala kadang-kadang kita tahu budaya kita belah Kok Diang ni berapa ramai pun tak payah katalah kita tengok masalah kita bila infra ni tak cukup lampu tak ada sebagainya. Jadi ruang lah buka peluang untuk nak jadi laluan-laluan lalu tikus untuk orang nak buat penghidupan, nak buat dadah. Cambah kan. Dan alhamdulillah baru-baru ni ada OCPD baru ni pun kita dah mula nak buat kerja. InsyaAllah kita nak buat operasi dengan kesedaran-kesedaran juga kita rancang ke depan ni. InsyaAllah nanti. Cuma macam contohnya dekat Salang, aku nak cerita dalam ekosistem. Tapi kita kalau kita sebab tu kata alhamdulillah Allah bagi izin mengaji dalam bidang antropologi sosiologi ni juga ni. Ensos ni kita faham tentang struktur masyarakat. Apa maksud aku struktur masyarakat ni? Kita tak boleh dengan mudah tuding jari salah kata oh ni salah ni. Kita kena tengok setiap benda yang sebenarnya apa jadi punca yang kita boleh troubleshoot kat mana. Ambil contoh orang geng nelayan. Aku cakap sebenarnya yang punca jadi masalah sosial dalam kawasan ni sebab sistem. Punca ada masalah sosial sebab sistem. Kemiskinan akan menyumbang kepada apa? Masalah sosial lah. Kecurian ke apa ke semua benda ni, dadah dan sebagainya. So itu adalah masalah sistem. Kenapa kemiskinan berlaku? Sebab sistem. Sistem dah tak ada pembangunan. Bayangkan tak ada commercial hub, tak ada peluang pekerjaan kat sini. Orang jadi tak sehat. Takkan orang tak fikir untuk nasib kita dekat Kota Seputih ni kan? Tu kita cakap kita fight tentang wujudnya pelabuhan Sanglang kita. Aku cakap sebab aku terlibat dalam wawasan kemakmuran bersama 2030 jadi fellow. Kita tahu sebenarnya bila aku semangat nak balik kampung sebab kita tahu dulu kat Kok Diang ni belah fire station ni sepatutnya dekat OBL semua benda tu. Kawasan Selulah Benang ni patutnya kita boleh bangun ke industri. Kurang-kurangnya buat logistik hub. Kan? Malah kita punya station lah ni sebenarnya dalam perancangan wawasan kemakmuran bersama boleh manuver untuk nak pi ke belah 8 tu. Untuk pengurusan logistik sebab hub terakhir kereta api kalau buat belah Arau, buat logistik hub tak lepas sebab terlalu congested. Pi belah Padang Sak pun sama congested. Yang paling sesuai adalah Kok Diang. Ni Kok Diang pun tak jadi tempat untuk perhentian yang penghujung untuk orang ni. Kita bagi bayangkan ni satu contoh aku cakap kata kan. Kedah pun patutnya pikir. Duit orang mengalir pi Perlis salah satu contoh yang aku nak cakap lagi. KTM tak berhenti kat Kok Diang untuk ETS. Tu masalah lah. Masalah tak? Padahal ETS berhenti dekat Padang Sak, berhenti kat Arau. Berhenti je lah kat Kok Diang. Apa masalah? Patutnya kita fight juga untuk berhenti kat Kok Diang. Sebab Perlis ambil satu hujung, kat sini bagi can kat Kok Diang. Sebab Kok Diang. Ataupun sebab Kedah hujung. Bayangkan bila Perlis duduk kat situ, orang semua ni Kedah ni semua pi bagi duit kat belah Perlis. Silap kat Tesian tu hidup bukan memang hidup punca tu ada macam-macam kedai orang duk beli kat semua benda. Dia akan jadi hidup lah. Dia bantu ekonomi sana. Kita kat sini habis mati. Dengan lampu tak ada. KTM pun tak main potong dia punya pokok habis ulang masuk rumah orang semua benda. Tak fikir. Kerja tak buat. Tu kita cakap masalah ni. Semua benda ni untuk pengetahuan semua orang. Semua usul ni saya dah bawa dah. Dah bawa dah tulis surat dah pun. Tinggal hampa yang nak buat ajar. Okey tak apa. Sat. Balik. Kita rasa kita kena berhenti tak? Nak sejam ni. Sat untuk nak habiskan. Habis sikit. Payah ni apa kita kena panggil lagi. Betul. So nak jadi ceritanya cerita yang pasal skinhead tadi bila kita dengar lagu ni masuk sikit boleh. So bila jadi orang kata dengar lagu-lagu macam ni dan anak muda ni aku contoh tadi kan. Macam aku kata tadi, kalau kata kita tak terlibat dalam politik, orang-orang tu saja yang akan duduk orang sama politik sebab orang-orang yang gila projek nak buat tu nak nak cari kaya. Hantar dah jadi macam politik ni adalah cara orang fikir untuk nak kaya cepat. Lagi satu politik akan jadi politik tua. Maksudnya orang tu orang lama-lama nak menjilat lah. Pasal tu aku tadi ucap syukur sebab apa? Sanusi MB kita ada ni memang tak ada duit weh. Kami macam cerita memang tak ada duit. Aku memang yang tu lah hidup aku. Tambah pula aku memang tak ada projek aku dulu. Tak ada projek pula, tak ada bisnes apa benda. Pasal aku memang wartawan. Betul. Mana ada aku ada kalau ada income apa tak faham. Betul aku kerja je hidup aku. So memang aku hidup aku bekerja saja. Tapi tak ada income tambahan. Jadi kita terpaksa lah tulis surat hantar merayu orang ni mengemih. Jadi tanya lah. Tu pun tu aku cakap kata aku kadang-kadang aku minta maaf kat orang Kota Seputih.
Pasal kadang-kadang ada kematian aku tak ada nak pi. Ada kematian aku tak ada nak pi, aku sedih bang. Bila ta'ala ni aku harap kalau boleh kat bahagian ni saja aku nak minta bagi kepahaman kat orang kita seperti nak minta. Ada kematian kadang-kadang aku tak ada nak pi, ada kenuri aku tak ada nak pi. Pasal apa? Tengah program kadang-kadang, tengah mesyuarat kadang-kadang. Tapi tu tak apalah, tu nak cari duit lagi tambahan. Pi sampai Kuala Lumpur, pi sampai mana, jumpa orang, minta sponsor, hantar surat, pi sini jumpa syarikat ni semua benda. Tu kalau ikutkan duit saja, aku cakap kat hang, ni kami tanya Nik ni. Dia tahu, dia ikut aku macam mana kan. Dia tahu kami ni sampai cari duit ni. Aku tak tahu tahap mengemeh gila-gila punya. Tapi memang hidup susah. Tapi pasal susah ni aku bersyukur sangat-sangat. Dan aku hargai sangat dan kasih sayang aku memang kat orang Kutas Putih. Aku cakap sungguh, memang aku letak cerim rumah aku. Kan? Tu aku kata, kita contohnya kan, 150 orang, RM150 bagi back to school. Berturut ni. Kami sampai jadi contoh duit ni masuk kuarter-kuarter. Kuarter-kuarter maksudnya 3 bulan sekali. Januari, Februari, Mac, April. Pasal tu kami tak ada raya punya sambutan. Raya punya kenuri. Dia tak sampai pasal apa? Duit tak masuk, patutnya masuk April. Duit masuk baru masuk. Dia pakai milestone tu. Milestone maksudnya tak sampai. Patutnya masuk bulan April tapi tak masuk pasal yalah kadang-kadang negeri pun ada aturan. Dia bayar pakai. Tiba-tiba Pak masuk baru masuk kemarin. Memang kami tak ada buat lah kali, insyaAllah kalau Allah bagi rezeki izin kita akan buat kenuri ganti raya ni, kita buat bulan waktu korban. Ya buat korban. Tahun ni kami nak buat korban pula. So back to school, lepas tu berturut pula dengan bagi bantuan raya tu, bagi untuk asnaf orang susah ni, bagi duit raya 100 supaya dia boleh beli baju raya semua kan. 200 orang, lepas tu bagi pula bakul makanan dekat orang ni. Lepas tu dah buat kenuri pula, kenuri dekat masjid semua benda untuk sambutan bulan puasa, hujung puasa nak masuk raya tu kan. So lepas tu termasuk dengan kita turun-turun ni, kalau hampa perasan ni kita bagi katil lah apa. Yalah kursi roda semua. Aku cakap kampung, kalau kata nak agak duit peruntukan ni memang tak lepas. Nasib baik ada hamba-hamba Allah yang orang yang ada yang keluar zakat, yang kita turun sponsor ni semua benda. Semua tu perlu turun ke ni semua benda tu yang kadang-kadang termiss. Ada yang banyak-banyak tu aku mohon maaf sangatlah, tapi tu macam kata tadi, kita buat ni demi kemaslahatan orang putih. Ada yang berjaya, ada yang belum lagi. Kita mohon sabar sikit kan. Ada yang kita terpaksa dahulukan. Ada orang main minta kita, macam nak macam ni sekian-sekian. Kadang-kadang benda tu sampai lambat. Ada macam baru lepas 5-6 bulan baru kita dah hantar. Lepas tu pasal apa kita terpaksa uruskan dulu hak benda yang berat-berat lagi kan. Kadang-kadang ada orang nak kursi roda lah apa semua benda kita terpaksa urus. Kadang-kadang orang tak tahu benda ni, orang tak tahu. Tapi tu aku cakap kata kat hangpa kan, Allah punya kuasa lah. Memang Allah izin lah. Allah pemudah hantar daripada aku balik mai. Daripada aku balik mai, semangat aku nak waktu nak balik. Aku sebenarnya waktu dulu nak balik mai sama ada aku nak balik kampung Rahmah ataupun kampung abah aku kalau Umrah suka nanti. Nak fight dua tempat ni lah. Tapi Allah dorong betul-betul, tengok nak balik belah kampung mak aku lah. Balik main Kutas Putih. Balik Kutas Putih. Sampai Kutas Putih, segala perjalanan aku daripada balik rumah aku kat dalam kampung Putih ni, aku duduk sana sampai kesudah. Sampai Allah bagi kemenangan. Mudah. Sebenarnya memang mudah. Lancar. Walaupun ada dugaan tu biasalah. Dugaan memang ada, tapi Allah bagi mudah. So aku memang bersyukurlah. So dia yang paling best bila tengok orang respon baik dengan kita. Orang tua-tua benda-benda macam tu. Bila dia respon tu, dia rasa macam, dia bukan rasa macam satu kejayaan tau. Dia rasa puas, betul tak? Puas. Boleh tolong orang tu rasa puas. Motivasi. Aku kadang-kadang biasalah mulut orang kita ni kadang-kadang dia ada ni sikit lah, capui sikit lah kadang-kadang. Dia kata, lama tak kelih apa semua kan. Tapi jenuh banget nak tengok seorang-seorang macam kata dia nak pi sini nak atok ni kan. Mesti jam bila orang main tanya, ingat saya tak? Loop. Hak tu paling loop. Hak tu paling loop jenuh ni. Recall balik tak. Alamak pak. Hebatnya orang-orang politik zaman dulu. Ni kelebihan orang zaman dulu aku perasan. Geng-geng orang lama ni, politik-politik lama ni, dia pun jenis ingat orang weh. Tu ilmu tu kena cari. Ilmu tu kena cari. Power weh. Tu memang power.
So aku rasa Tak apa nak sembang hang. Nak sembang banyak ni. Tapi nak conclude tadi lah story ni kan. Ni aku harap lah orang-orang anak-anak muda ni masuklah politik. Masuk politik. Aku tak kira hangpa nak masuk apa pun. Apa pun. Tapi bila masuk tu jangan masuk politik sebab ikut orang. Ya. Jangan masuk politik sebab susuk tubuh orang. Faham dulu kenapa hang pilih kat Apa sini, perjuangan dia. apa perjuangan hang faham. Ramai dulu macam aku selalu tegur dalam satu kan. Hang masuk politik sebab apa? Sebab aku dulu jaga perkadiran. Aku jaga perkadiran untuk nak tanam jiwa perjuangan parti dan sebagainya ni kan. So bila tanya kat peserta-peserta tanya, apa masuk politik apa? Oh ada angkat tangan sebab nak jatuhkan Najib Razak. Lepas tu ada angkat politik tangan sebab apa? Oh sebab ikut Tun. Sekali aku tanya soalan tu exactly dulu. Aku tanya. Habis tu kalau Tun tak ada, janganlah. Technically Tun memang belah daripada Bersatu. Ada yang Bila akhirnya tak stay lah dalam Bersatu. Betul lah. Ikut, sebabkan dia ikut sosok. Ada pula macam aku tanya pula. Habis tu Tun Najib Razak dah kalau kata tak ada nanti semua nak kata apa? Apa nak jadi apa? Jadi apa? So aku kadang-kadang kita tak clear tau pasal apa kita membuatkan kita berjuang dalam satu perkara tu kan. Di akhirnya politik ni sebenarnya parti ni adalah platform. Faham asas dan apa semua kenapa nilai kita duduk semua faham dah clear dah. Jelas spektrum politik apa semua benda tu dan kenapa pilih tu jelas. Kat situ maka melangkah tak pandang belakang lah. Tak perlulah nak lompat-lompat parti ke semua benda tu, tak perlulah sebenarnya, tapi yang paling penting fikir macam mana untuk kebaikan. Kalau boleh kebaikan tak kiralah dia parti apa pun kita tolong. Yang paling penting juga adalah kita nilai orang tu sebab manusiawi yang amanah yang Allah bagi tu kan. Ya. So kalau kata kita duk fikir taksub kita lah yang paling bagus untuk semata parti kita dan sebagainya, aku rasa kat situ Allah akan bagi pembalasan balik. Kan? Tapi kalau kata kita buat tu dengan kesedaran bahawa Allah boleh tarik balik sebab kedudukan kita ni hanya Allah sahaja yang bagi, bukan tak ada kedekat manusia pun. Padahal orang mengundi kita, Allah yang buka hati, Allah boleh bolak ke hati orang balik. Kan? Semua tu adalah daripada dia juga, macam mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jelas dah ayat tu Allah bagi tahu kata kedudukan hang, kuasa hang ke semua benda bukan mai pada hang, Allah yang bagi. Hang kata hang buatlah macam mana pun, kalau tak jadi, hang tak jadi. Tapi kalau Allah nak bagi, dia bagi. Dan dia boleh bagi tu sama ada dia nak bagi tu juga adalah hujan. Dia tak bagi pun ujian. Kun fayakun. So sedanglah sebenarnya dia menguji kita. Dan dia boleh tarik bila-bila masa pun. Dia boleh tarik macam mana tau. Tak semestinya na'udzubillah min zalik, tak semestinya hang kalah pilihan raya. Hang mati ke apa. Betul. Tanda dia tarik lah. Dia bagi dugaan ke. Dugaan ke. Tapi cabaran ni cabut atap ke semua benda tu. Aku cakap aku lah serah doa kat Allah. Allah je lah yang tolong hamba dia. Payah. Okey. Banyak potong lu seketika. Nak sambung ni? Kita next time lah. Next time. Betul. Tak apa, Banyak ni. Sembang tak habis. Kita mungkin akan ada di next time. Season kedua pula dah. Tapi aku rasa ni dah elok season kedua ni. Tu lah. Sebab kita start 3 orang ni. Betul. Sebelum ni 2 orang lah. Kan? Ya, season lain. Ini kira first season 2. Betul. InsyaAllah kita punya editing pun beza sikit. Kita akan ada lagi segmen-segmen seterusnya di video yang akan datang. Sebab kita memang tak habis lagi untuk malam ni. Kita baru kenal daripada mula lahir di mana, membesar di mana, sama belajar di mana dan start masuk dalam dunia politik. Kita tak tanya lagi apa minat, apa dugaan waktu jadi apa permintaan pelik-pelik daripada orang macam-macam lagi kita boleh tanya. Saya banyak diam sikit lah sebab saya berasa maklumlah saya pun dalam bidang politik saya tak apa-apa. Dia jadi terkesima. Kalau saya nak buat satu kenyataan mungkin ada orang akan kecam saya kan. Sebab apa? Saya cakap terang lah Saya apa tahu. Aku cakap terang lah. Dalam hidup aku ni, aku baru pernah mengundi sekali ya. Orang mungkin akan kecam aku. Sekali ya. Aku pernah mengundi sekali ya. Kira jari aku pernah hitam tu sekali lah hidup aku.
Tu pun sebab MB Kedah jokoh itu. Betul tak ada jokoh kan? Dah jokoh. Itu lah. Sebab selama ni aku tak pernah buka benda tu. Sebab aku macam ambil tahu. Tapi kita macam hang kata tadi lah, hang kena jadi buta warna. Sebab sekali aku nampak kawan ni buat betul, kawan ni buat tak betul. Sekali aku nampak kawan ni pula buat betul, kawan ni buat tak betul. Aku tahu apa benda ni aku tahu. Tapi bila sampai satu masa kesedaran tu ada, kira kata aku undi pun. Aku itu pun undi itu adalah rahsia. Kita tapi best lah episod ni best bagi aku. Dia banyak faktor dan banyak benda yang dia terbuka meletup-letup lah. Pak benda tu banyak kita tak ambil peduli, kita tak tahu kan. Dia tapi jujur kata banyak sebenarnya boleh kongsi dalam konteks ilmiah ke dan sebagainya, tapi aku takut dia jadi bosan sangat kan. So tapi sampai satu hari nanti kan. Sampai satu hari nanti kan. Aku rasa kan tu aku tak sebenarnya politik ni banyak benda nak cerita, nak terjemah. Dan aku cakap terus terang, politik kat negara kita ni memang sebenarnya kucak kacir dah. Dan aku harap lebih ramai orang boleh bawa, tak kisah dia duduk belahan mana pun, dia cuba cari yang jangan benda-benda bodoh-bodoh yang kita pi nak cerita, nak cakap. Aku rasa benda substan tu penting lah. Ya, betul. Dan takutlah, aku tak tahu nak banyak sebenarnya yang kita nampak tu nak luah dan nak terjemah tu kan. Tapi yang satu yang aku nak kata lagi kan, politik ni aku harap kan, orang yang macam Sanusi MB kan, dia ni betul-betul orang yang memang mai pada dia biasa. Dia bukan orang yang dia antara trait politik yang berbeza yang ada dalam negara. Lepas tu orang-orang yang nak bawa perubahan juga, orang macam KJ ni pun semua bagus-bagus. So cuma aku nak cakap kata politik ni tak boleh didominasi oleh orang yang nerd ke, orang yang ulat buku, tak faham realiti ke. Dia kena imbang. Politik ni tak boleh terlalu idealis. Kalau idealis sangat, dia tak berpijak pada bumi nyata, dia pendekatan tu akan menyebabkan kita ni akan menafikan realiti orang macam mana. Keadaan tapi sebenar. Kalau politik ni terlalu realiti sangat, real sangat, tak ada idea, maka susah. Dia akan tak maju ke depan. Sebab tu kalau kita nak pesan politik ni yang akhirnya kena panggil terma dia pragmatik. Pragmatik ni maksudnya first time dengar istilah tu. Pragmatik ni maksudnya dia mengimbangi ataupun wasatiyah. Pragmatik ni mengimbangi, dia wasatiyah ni sederhana kan, duduk di tengah-tengah. Sebenarnya politik ni kena wasatiyah, kena berada secara sederhana, iaitu imbang bahagian idealisme ni dan juga realiti ni secara bersama. Sebab hang tak boleh buat semua benda. Hang pikir contohnya, hang pikir orang nak kata Melayu saja. Memang hak Melayu tu wajib dipertahankan. Tapi yang tak boleh menindas kaum lain. Nilai agama kita, nilai bangsa kita juga. Dalam perlembagaan 153, walaupun mempertahankan 153, tapi turut dalam perlembagaan tu kata tanpa menafikan hak kaum lain. So kita tak boleh buat so sebab tu kadang-kadang orang, bila kita cakap, kita tak boleh terlalu ketaksuban tu kan. Tapi kena pertahan. Tapi ada orang pula kadang-kadang bila kita pertahankan hak kita, mereka pula bertikai pula salah lah. Betul kan? So dia ada, sebab tu kena pragmatik. Pragmatism tu adalah pendekatan yang paling baik dalam membangun masyarakat. Bersederhana. Sebab itulah aku selalu cakap, Anik selalu dia tahulah ayat-ayat kita ni kan. Negara Malaysia ni dibina atas konsosiasionalisme. Apa itu? Konsosiasionalisme ni adalah bagaimana toleransi orang Melayu ni ke atas kaum-kaum lain. Dan macam mana kaum-kaum lain menerima keberadaan dan letak duduknya kaum Melayu, orang Melayu sebagai masyarakat pribumi. Bukannya sampai hari ni tiba-tiba tak boleh nak bercakap pasal 3R lah, apa benda lah, semua benda ni kan. So dia sudah loop. Dia sudah loop. Aku pun rasa loop. So terima kasih. Terima kasih. Kita letak tengah dulu untuk bercakap sikit. Letak tengah bagi senang dengar semua kan.
Sekian, takkan sekian terus ke? Sekian. Okey, kita akan sambung nanti di episod-episod yang akan datang. Tapi apapun kita nak ucapkan terima kasih dan selamat orang kata apa menunaikan amanah untuk orang kata apa untuk warga Si Putih dan untuk kita semua lah. Dan teruskan apa yang YB buat selama ni. Apa yang Acak buat selama ni kan, sebab apa yang kita tengok ni prestasi dia agak bagus kan. So orang yang humble, sangat humble. Terima kasih kepada Kopi Gua juga menajar kami pada malam ini. Ya. Dan isteri saya yang buat cucuk. Roti kan. Okey, apa-apa pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.